Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula bulan Oktober untuk akaun CM2 AppSheet bukan unlimited lagi. Dia dalam bentuk free. Jadi kita kena tukar ownership. Macam mana kita nak tukar ownership? Okey, kita klik ikon mata dulu. Share. Okey, kita masukkan akaun yang unlimited buat masa ini, iaitu Gtolak untuk guru ataupun admin ataupun CM1. Okey, contohnya untuk yang ni saya nak buat contoh CM1. Kita ambil email CM1. Okey, kita paste di bahagian share tadi. Paste, advance, jadikan sebagai edit dan admin. Tick I am not robot dan kita send. Okey. Okey, yang ini CM1 dah jadi admin, kita klik done. Okey, kita masuk semula dalam yang CM1, kita buka AppSheet. Enter. Kita ambil Google AppSheet. Get started. Pilih Google. Pilih akaun CM1 ataupun admin ataupun Gtolak yang unlimited user. Ada 3 akaun yang unlimited user. Okey, kat sini kalau kita lihat dalam share with me dah ada satu. Kita adalah admin, owner adalah CM2 yang error tadi. Jadi kita nak memohon CM2 transfer kepada kita sebagai owner. Okey, kita buka aplikasi ERPH ni. Okey, tunggu jap. Okey, kita klik ikon mata. Maka pergi bahagian manage. Klik manage, auto transfer. Dan kita request untuk CM2 transfer kita sebagai owner. Klik request transfer. Kita tak boleh direct lantik orang lain jadi owner. Okey, sekarang ni dah request transfer. Kita masuk sebagai CM2 tadi. Kita pergi bahagian manage, auto transfer. Okey, dan kita akan hantar CM1 sebagai owner. Okey, klik transfer app. Okey, itu adalah step yang pertama, kita transfer aplikasi kepada CM1 atau Gtolak atau admin sekolah. Kalau kita lihat sekarang ni, ownernya adalah CM1. Okey, itu adalah app. Sekarang database pun kita akan transfer. Kita buka semula. Dalam aplikasi tadi kita masih admin, bukan owner. Kita akan transfer kepada CM1 database pula. Okay, kita buka dulu. Tunggu jap. Dalam proses untuk buka. Kenapa kita transfer? Sebabnya akaun CM2 kita telah menjadi free, bukan core. Dia dah limit kepada 10 pengguna sahaja. Okey, lambat sikit. Okay, kita buka dulu yang CM1 tadi. Error, kita boleh reload. Nanti dia akan keluar new version. Bila kita reload, dia akan, error ni akan hilang lah. Ni dia block sebab CM2 dah bukan unlimited. Okay, kalau kita lihat sini dah okay app-nya. Cuma database masih belum bersambung. Kalau kita buat automation dan sebagainya, dia tak boleh jana sebab database-nya masih dalam yang ni lah. Jadi sekarang ni yang ni yang baru dia sedang baca. Yang lama kita nak hantar, ni yang lama CM2, kita nak hantar data source-nya, data sheet-nya. Kita nak share folder. Okey, data. Okey, kita ambil mana-mana lah. Kita ambil salah satu, view source. Reload dulu. Oh, dia terlog out tadi. Patut pun tak boleh. Kita log in semula. Allow. Dia terlog out, jadi tak boleh masuk lah. Okey, kita log in semula. Kita nak ambil data source-nya untuk kita share kepada akaun yang baru, CM1. Jadikan dia sebagai owner. Tadi app sebagai owner. Sekarang ni data source pun kita akan hantar CM1 sebagai owner. Okey, kita tunggu sekejap.
Ini masih belum selesai, kena tunggu sekejap. Source-nya belum berhubung. Okey, kita cari salah satu tadi, cari view source. Ni source yang kita kena share. Okey, atas ni kita cari folder, antara bintang ni folder. Okey, kita buka yang open in new tab. Okey, yang ni. Data source ni, ERPH. Klik share. Dan kita masukkan account CM1. Mula-mula kita lantik dia jadi editor terlebih dahulu. Send. Lepas editor, barulah kita lantik dia sebagai owner. Dia tak boleh terus lantik sebagai owner. Okey, kita buka balik. Share semula. Daripada editor, kita tukar kepada transfer ownership. Klik yes. Okay, kita tunggu sekejap. Kadang-kadang dia lambat sikit, jadi kita kena refresh data, reload page untuk nak transfer. Bila data dalam drive ataupun dalam folder ni dah banyak, kita kena refresh lah. Kadang-kadang dia lambat sikit. Kalau data tak ada, sekejap saja kita boleh tukar folder tu daripada editor kepada owner. Okay, ni proses. Kalau kita lihat CM2 ni sekarang ni masih owner. Kita nak tukar CM1 daripada editor kepada owner. Okey, dalam proses untuk tukar Kalau lama ataupun lambat sangat, kita reload dululah. Kita klik reload terlebih dahulu. Kita share semula. Share. Okey, kita tukar CM1. Transfer. Yes. Ini dia proses. Okey, kita tunggu sekejap lah. Kita biar dia bertukar daripada editor kepada owner untuk akaun yang terkini. Sama ada CM1, admin sekolah ataupun Gtolak. Proses tak selesai lagi. Ini tak selesai lagi. Proses untuk kita nak hantar. Dia punya share with me, dia sepatutnya dah ada dalam ni. Belum lagi. Kita tunggu sekejap. Belum ada lagi. Kita tunggu prosesnya. Lambat sikit. Lambungnya. Saya reload dulu. Reload lagi. Reload lagi. Lama sangat. Share semula. Transfer owner. Yes. Tak apalah, kita tunggulah. Dia selesai transfer daripada editor kepada owner. Baru kita boleh masukkan step yang terakhir. Kalau tak boleh. Kita tunggu sekejap.
Apa yang menyebabkan lama proses untuk tukar ownership? Sebab data dalam folder tu dah banyak. Kita buat daripada bulan 3, bulan 2 kita dah start masukkan data, dan sekarang ni dah bulan 10. Jadi banyak sangat data tu. Jadi proses untuk nak lantik editor tak ada masalah. Nak transfer ownership tu dia akan ambil masa. Okey, nampak dia keluar error. Ni sebab time kita panggil time selesai, habis time. Okey. Dan dulu share semula, lantik semula kepada transfer ownership. Yes. Ni biasanya 2-3 kali barulah selesai proses transfer ownership ni. Your footsteps on the streets, broken mechanisms whispering your name, a glitch in love's eternal game. Every tear makes me Okey, kalau kita lihat sekarang ni, prosesnya telah berubah daripada CM2 jadi editor, yang CM1 jadi owner. Okey, dan selesai untuk kita transfer data. Okey, kita masuk semula dalam yang baru. Okey, kalau kita lihat dah selesai. Jadi kita masuk dalam kita punya My Drive, AppSheet, data. Okey, masih belum selesai. Apa yang kita kena buat seterusnya, kita cari share with me ni. Okey, yang ni kita kena transfer folder ke AppSheet. Organize. Okey, move. Tak boleh move lagi. Reload dulu. My Drive. Okey, dah ada dalam ni. Dia kat luar kita kena masukkan dalam AppSheet. Jadi kita akan transfer. Organize. Move. Okey, ke AppSheet. Next. Data. Okey, kita move sini. Jadi dalam My Drive, AppSheet, data. Okey, dia ada dua. Yang ni kita boleh delete satu. Pastikan ada yang tanda. Ni yang asal. Yang daripada yang CM2 dia dah transfer kat kita. Yang ni yang baru kita boleh delete lah. Okey, dah selesai prosesnya untuk transfer. Jadi kita pergi bahagian manage, version, stable, make the current version, the new stable version, dan show all users the latest version. Itu step macam mana kita nak transfer app daripada CM2 kepada CM1, Gitola ataupun admin sekolah. Okey, dan show all users. Kemudian kita akan transfer, selain daripada app, kita juga akan transfer data source tadi, daripada editor kepada owner. Okey, selesai untuk proses transfer ownership. Jadi data ni dah berhubung lah. Dalam My Drive ada AppSheet, kemudian ada data, kemudian ada kita punya data-data. Okay, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.